Saya hasilkan dua dokumentari mengenai Palestin dengan masuk sini ke Israel dan juga ke Gaza. Tapi saya fikir ini adalah tayangannya sebab dulu hanya ditayangkan di TV, di Majalah 3. Tapi ini kan dalam bentuk movie. Dan saya fikir kata Khawthar bin Hadia, pengarah filem ni, adalah seorang yang sangat-sangat halus dalam pemikiran filem ni. Jadi saya fikir kata sebagai wartawan, saya rasa ini adalah filem yang paling berjaya mengangkat kisah benar Palestin ke dalam bentuk filem. Walaupun dia hanya datang dengan bajet $4 juta USD dari segi faktanya, walaupun dia adalah difilmkan daripada kisah benar, tapi dia tak lari. Kerana audio dan juga semua aksi yang berlaku, Khawthar bin Hadia, pengarah filem ni, cuba mendetailkannya sebagai dokumentasi yang mempunyai nilai sejarah yang betul. Sebab tu filem ni menang Venice Film Festival. Dan kita pun berharap, kalaupun dia tak menang, tapi dia adalah finalis untuk Oscar. Ini harap tuan-tuan datang dan menyokong filem ni.